Segarnya udara pada pagi ni, ya Sofia? Yalah, bersyukurlah kita kepada Allah kerana masih lagi memberikan udara yang nyaman. Nampaknya di sana tu macam Ustazah Zuriah lah. Mari kita pergi jumpa Ustazah. Mana dah tahu kalau ada apa-apa yang boleh kita bantu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oh, Harun Nisa dan Sofia rupanya. Dah lama anak-anak Ustazah ni sampai? Dari tadi Ustazah. Ustazah, boleh kami tolong bawakan buku dan ambil Ustazah tu? Lah, nampaknya macam berat ni. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ustazah.